Tiga perkara ni buat doa ibu lebih mustajab. Ramai ibu bapa berdoa untuk anak, tapi tak semua doa dimakbulkan segera. Okey. Sebenarnya ada tiga perkara yang boleh buat doa kita lebih cepat diangkat ke langit. InsyaAllah kita cuba benda ni. Okey. Boleh tak save dan like dan follow dulu. Kan. Saya nak share yang pertama, doa pada waktu mustajab. Ada waktu-waktu tertentu yang mana doa kita lebih mudah diterima. Contoh, tulis boleh tulis dekat ruang komen. Yang pertama, sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua, ketika hujan turun, ataupun di antara azan dan iqamat. Untuk qomat tu, okey, buat sebelum qomat nak berjemaah dengan ahli keluarga kan. Jangan lepaskan peluang ni untuk berdoa agar anak kita membesar dengan akhlak yang mulia dan berjaya dunia akhirat. Boleh dapat tak? Ini yang pertama. Yang kedua, doa dengan nama-nama Allah. Kan nama Allah kan ada 99 kan, nama-nama yang indah kan. Gunakan Asmaul Husna ketika berdoa. Contoh dia macam mana tuan-puan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji dulu. Lembutkan hati anakku dan jadikan dia insan yang soleh. Simple je. Dengan menyebut nama Allah ni, dengan sesuai dengan doa kita, insya-Allah doa lebih mustajab. Ada juga para asatizah kan yang share berkenaan dengan perkara-perkara doa dengan nama Allah. Okey. So yang ketiga apa dia? Doa yang spesifik dan jelas. Jangan doa terlalu umum. Jangan hanya doa macam ya Allah jadikan anakku baik. Tukar kepada spesifik kan. Ya Allah jadikan anakku insan yang rajin solat, berakhlak mulia dan menjadi asbab kebaikan kepada orang lain. Itu lebih dalam lagi. Ini doa-doa di antara yang saya letak dalam buku-buku yang saya tulis. Tuan-tuan boleh tengok link di bio saya. Ada 4 jenis buku. Tapi buku digital lah boleh dapatkan dekat link di bio. Tengah promosi, harga 129. Sekarang ni hanya RM29 je. Okey, bagi yang dah dapatkan jangan beli kali kedua, baca dulu, khatam dulu. Okey. Jangan beli banyak-banyak kali. Ada yang beli 2-3 kali pun ada. So saya minta maaf. So yang ni bagi yang belum pernah beli, sila beli. Alright. So ada e-book ni ada 4. Saat ibu berdoa, yang tu ada 50 doa dalam tu. 100 doa untuk anak, Sayyidul Istighfar dan juga zikir pagi dan zikir petang. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat bio. Okey. So dapat tak benda ni? Yang ni doa antara doa-doa yang cepat dimakbulkan dan ikut syarat yang kita dah letak tadi tu. Boleh?